Nova Blast 5 Academy Pack? Apa benda tu? Jadi, sebelum saya share lebih lagi pasal Nova Blast 5 Academy Pack ni, korang follow kita dulu kan? Jom. Sebenarnya dalam Academy Pack ni bukan sahaja ada kasut Nova Blast 5, tapi sebenarnya ada juga kasut-kasut yang lain, iaitu Mega Blast, Super Blast dan yang lain-lain. Academy Pack ni sebenarnya saja-saja je ke? Sebenarnya tak. Academy Pack ni membawa kepada sesuatu. Sebenarnya di Jepun, macam mana boleh tercetusnya ada Academy Pack ni? Sebab Academy bermaksud Japanese Long Distance Relay Race. Cara larian dia, satu-satu group of runners, korang kena ada 5 hingga ke 10 orang members. Tapi setiap 5 ke 10 orang members ni, diorang akan cover untuk berlari sejauh 5 ataupun ke 20 km dalam satu-satu larian. Jadi Academy Race ni bukanlah sahaja untuk seorang pelari, tapi sebenarnya untuk group of runners. Jadi disebabkan itulah boleh tercetusnya ada Academy punya pack. Apa yang special lagi pasal Academy punya race ni, diorang bukannya pass baton untuk member-member, tapi diorang akan pass Tatsuki. Tatsuki ni adalah satu kain yang dipakai oleh runners ni, dan bila dia dah sampai dekat checkpoint kawan dia akan pass Tatsuki ni untuk member dia, dan selepas tu member dia akan teruskan larian tersebut. Jadi Academy ni adalah bermaksud speed, agility dan juga teamwork. Jadi kalau korang nak rasa sendiri ataupun nak try sendiri pengalaman korang pakai Nova Blast 5 Academy ni, korang kena datang ke SMT Sport ataupun beli secara online.